Okay, Assalamualaikum guys. Welcome back to Mainan Adam Channel. Hari ni saya nak buat episod introduction kepada mainan yang saya tak pernah buat pun sebelum ni, iaitu Plarail. Jadi Plarail ni sebenarnya adalah plastik rail ataupun orang kata kereta api plastik lah, daripada keluaran Takara Tomy. Dan untuk episod pengenalan ni saya nak tunjukkan apakah basic yang anda perlu ada untuk start bermain dengan Plarail ni. Okay, so jadi inilah set train dia. Set train ni memang duduk dalam kotak lebih kurang macam ni, dan di dalam set train ni dia ada 3 orang kata apa, gerabak lah. Okay, so untuk set ni, ini adalah daripada Shinkansen ataupun kereta api bullet train. Okay, dia ada 3 bahagian ni. Nombor 1, ada nombor 2 dan ada nombor 7. Dan sebenarnya dia ada nombor 3, 4, 5, 6, tapi itulah episod yang akan datang lah saya akan explain. Okay, so kotak dia lebih kurang macam ni. Anda boleh tengok sini, inilah bahagian hadapan kotak. Kebanyakannya adalah bertulisan English. Ini daripada sudut sebelah atas. Nampak tak ada light gimmick? Maksudnya dia ada lampu-lampu dekat ni. Okay, so ini ada dalam tulisan Jepun, boleh pergi sampai 270 km sejam. Di sudut samping belakang pula kita dapat tengok, okay, ini adalah cara kita nak buka belakang dia untuk pemasangan bateri. Dan ini ada dia punya switch dia, dan ini ada lagi lah part-part lain. Siapa nak baca dengan lebih details boleh tekan butang pause. Okey, di sudut samping bawah pula ada lagi lah, nampak cara kita main dia kan, bateri dia nak kena pasang macam mana. Okey, dan sebelah kanan ni ada gambar train itu sendiri. Okey, so basically itulah. Nampak yang belah tepi belah sini nampak ada gambar train dia, gambar train yang sebenar dan belah sini ada gambar train yang model yang ada dekat dalam ni. Okey, so inilah berjenis Dr. Yellow. Okay, nama dia adalah Dr. Yellow dan dia pun dah di commission dah. Okay, dah tak jalan dah sejak since tahun lepas. Okay. Okay, so itu basically dekat dalam kotak dia. Dekat dalam kotak dia sebenarnya simple saja. Nak tengok tak dekat dalam ni ada apa Sekejap saya cuba buka dulu. Dekat dalam dia sebenarnya kosong je. Dia ada satu instruction manual. Okay, dalam dia memang kosong. Cuma ada satu instruction manual. Instruction manual dia simple je, cara kita nak pasang bateri. Okey, ini belah belakang dia. Okey, dia macam tu je. Okey, alright. So saya nak tunjuk kepada dia punya train dia pula. Okey, so kita simpan dalam kotak, nak tunjukkan train dia. Okey, so train dia terdiri daripada 3 bahagian utama. Yang pertama adalah bahagian kepala. Okey, ini adalah bahagian tengah. Okey, ini adalah bahagian belakang lah. Okey, coach tengah dan coach belakang lah. Okay, basically kalau bullet train ni dia tak ada lokomotif. Sebab lokomotif ni macam train yang lama-lama kan, bahagian depan adalah guna untuk nak tarik semua yang belakang. Tapi kalau macam bullet train, semua bahagian ni, semua gerabak ni operational. Semuanya boleh berjalan dengan sendiri. Tu beza dia. Okay, so untuk bahagian ni kan, anda boleh buka dan sambung dengan bahagian hook ni. Okay, nampak tak? Saya cuba buka ini. Okay, nampak? So hook dia rupa macam ni. Jadi anda boleh sambung-sambungkan berapa panjang yang nak. Tapi kalau ikutkan dia punya asas dia, ada 7 gerabak sajalah. Okay, so saya nak tunjukkan gerabak yang belakang lebih dahulu. Rupa dia macam ini. Okay, untuk bahagian belakang tak ada sebarang lampu, tak ada sebarang gimmick. Dan untuk bahagian tengah dia macam ni lah. Okay, ada gerabak yang untuk orang duduk, ada gerabak untuk orang tidur kan. Macam-macam lah jenis gerabak yang ada. Okay, so untuk bahagian kepala dia pula, ini yang special sikit. Bahagian kepala dia ada ruang yang berlampu. Okay, ruang berlampu dia bila kita switch on, nampak tak ada lampu. Ada lampu. Okay, so untuk Plarail daripada model yang baru-baru ni dia ada 2 tau. Dia ada speed untuk on, dia ada untuk high speed. Okay, kalau on dia slow. Okay, bila kita high speed dia akan jauh lagi laju. Dan dia punya gear dekat dalam tu memang very complicated. Saya dah pernah buka tengok dalam macam mana. Memang jauh lagi dahsyat lah kalau nak bandingkan dengan Tamiya punya gearbox. Okay, so bahagian switch. Okay, jadi untuk cara nak pemasangan bateri pula. Okay, saya tunjukkan. Cara pemasangan bateri dia simple saja. Buka je skru kat sini, satu saja. Yang ni tak payah buka. Okey, masa awal-awal main dulu, yang ni saya buka semua sekali, tapi salah. Sebenarnya buka satu saja. Dan yang bestnya kan, skru ni dia dah buat design dia supaya tak boleh tertanggal daripada chassis. Jadi kalau kita pusing banyak mana sekali pun kan, dia tetap akan duduk kat situ. Jadi tak adalah masalah skru terhilang ke apa. Dan kita gunakan bateri adalah daripada jenis AA. Okey, bateri jenis AA je. Dan yang ni bateri spare. Kebiasaannya saya akan pakai bateri inilah. Ni bateri yang biasa kita guna untuk main Tamiya Mini 4WD, iaitu bateri Neo Champ. Jadi saiz dia adalah saiz AA. Okey, dan yang ni pun dengan kapasiti 950 mAh. So kalau pakai yang ni pun boleh tahan lama dah. Sebab apa? Sebab dia pakai motor dia, motor SMC Mabushi yang biasa kita pakai untuk Mini 4WD. So motor dia pakai satu bateri pula tu kan. So memang
memang boleh tahan lama lah, walaupun yang ni mAh dia rendah sahaja. Siapa nak main jauh lagi lama, silakan pakai yang 2000 mAh ke 2500 mAh ke. Cumanya saya tak pastilah motor ni boleh tahan ke tak boleh tahan. Okay, anyway, so itu dia punya ni. Sekejap saya nak cuba masukkan bateri dulu. Okay, so ini bateri Newchamp yang saya dah pun fully charge, dan kita masukkan. Okay, masukkan bahagian negatif dia macam ni. Okay, dan bahagian positif dia macam ni. Masuk je dah, tolak masuk. Okay, test. Hidup tak? Baru laju sikit. Kalau macam yang tadi tu bateri weak, dia tak berapa nak laju. So ini bila dah tukar bateri ni, dia laju dah sikit. Okay, kuncikan balik macam tu. Okay, dah pun siap. Jom kita test. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, ini speed biasa. Dan ini speed high. Okay. Mungkin tak nampak beza, tapi bila dia jalan kat atas track memang boleh nampak beza slow dengan laju. Ada setengah orang dia suka main laju. Kalau macam saya suka main slow. Okay, nampak lagi, orang kata apa, lagi majestic bila berada dekat atas lita. Okay, so basically itu dia punya ni. Okay, first saya dah cerita pasal dia punya train. Second saya dah cerita pasal dia punya bateri. Dan yang ketiganya, benda yang penting perlu ada waktu kita nak start main dengan pelari ni adalah kita perlukan dia punya track. Ada orang panggil track, ada orang panggil lita, ada orang panggil railway kan, ada orang panggil lintasan kereta api. Terpulang anda nak pakai nama apa. Okay, so track dia kan basically untuk nak start bermain, saya cadangkan at least lah yang untuk lintasan lurus ni kita ada 4 keping. Okay, dan yang untuk lintasan membelok ni, okay, ada 8 keping. Sebab apa? Sebab kalau kita pasang 2 keping, dia tak boleh buat satu semi circle. Okay, bila kita pakai sampai 4 keping, barulah boleh buat satu full semi circle. Jadi bila buat 8 keping, nanti kita boleh buat sebelah kiri, 4 belah kiri, 4 sebelah kanan, dan dicantumkan dengan straight yang tengah ni. Jadi kita boleh buatlah huruf kosong. So macam inilah rupa dia kan, railway dia. So basically kalau untuk bermula ni memang murah sangat. Kalau nak beli yang original, sekeping ni like around 4-5 bucks. Okay. Tapi kalau nak beli yang second hand, memang saya tengok dekat JJJ pun banyak. Kalau dekat Shopee pun banyak. Kalau siapa nak tengok link, boleh check dekat description kat bawah. Saya dah sertakan link pembelian. Nak tengok train ke, nak railway ke, ataupun nak beli bateri tadi pun, insyaAllah saya dah sertakan dekat ruangan kat bawah ni. Okay, so macam mana kereta api ni berjalan ataupun train ni berjalan? Kalau kita tengok tayar belakang ni kan, bila switch on, nampak tak? Okay, 2 tayar saja yang belakang. Yang belakang ni bergerak. Dan tayar ni ialah tayar getah. Boleh tengok. Ni tayar getah dan boleh ditukar ganti jugalah. Dia ada spare part jugalah. Sama macam Tamiya kan. Dan nampak tak bila dia ada ni, nampak tu belang-belang dia tu. So belang-belang dia tu akan duduk dekat dalam ni, dalam rail ni. So getah tu akan membantu dia untuk berjalan dekat atas track ni tadi. So itulah basically benda yang perlu ada. Bila dah ada semua benda ni, dah boleh start bermain dengan Plarail. Actually siapa yang ada tengok video-video short saya yang pernah saya buat sebelum ni, sebenarnya ada banyak sangat cara kita nak bermain. Sebab dia bukan sekadar ada lintasan dekat atas lantai je. Dia ada naik bukit, dia ada turun bukit, okay? Dia ada jambatan, dia ada railway crossing, dia ada station. Yang station tu pun saya belum ada lagi. Harga dia pun agak mahal juga, tapi station tu seronok bermain. Sebab apa? Sebab ada banyak benda, boleh tekan-tekan button apa semua kan. So memang best sangat-sangat lah. Boleh jadi orang kata train master, ataupun dalam bahasa Melayu dia train master ni. Tak ingat lah pula. Okay, so jadi inilah kita orang kata kita kontrol perjalanan train tu. Nak buat satu track pun boleh, nak buat double track pun ada, okay? Nak buat bertingkat-tingkat, berpusing-pusing, macam-macam cara boleh dimainkan. Okay, so basically itu sajalah yang saya nak explain dekat dalam episod pengenalan ni. Anyway, kalau ada apa-apa persoalan nak bertanya tentang pelarian ni, silakan drop pada ruangan komen di bawah. Okay, so saya rasa tak ada sembang panjang jela, sebab nanti ada banyak lagi. InsyaAllah kalau episod ni banyak penonton, ramai yang berminat, saya boleh buat lagi. InsyaAllah pada masa akan datang kita cerita lagi banyak lagi part-part saya yang terlibat dalam dunia pelarian ini. Okay, so cukup dulu setakat itu. Kalau anda rasa video ini bermanfaat untuk anda, jangan lupa untuk tekan butang like. Dan kalau rasa nak tengok lagi banyaklah video-video yang macam ni kan pada masa akan datang, jangan lupa untuk tekan butang subscribe. InsyaAllah semoga kita bertemu lagi dalam episod yang seterusnya. Okeylah, senyuman melalui mainan. Assalamualaikum.